Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alil kiram sahbihi al-azam. Sya'unillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 81 قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. مسألة زيد بن والزينب. Masalah Zaid dan juga Zainab. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جيش لزيد بن الحارثة فأبت وأبى أهلها. Rasulullah SAW meminang Zainab binti Jahshin untuk dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Pada mulanya, keluarga Zainab menolak pinangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi, Zaid bin Harithah ni adalah maula Rasul, itu anak angkat Nabi. Maula Nabi ni maknanya anak angkat Rasulullah SAW. Jadi Zaid ni dia asalnya Zaid bin Muhammad. Punyalah Nabi sayang dengan dia ni, Nabi bubuh nama dia Zaid binti Muhammad. Zaid binti Muhammad. Jadi Zaid ni nak katakan betapa kasih, betapa sayang Nabi dengan dia tu, sehingga kan dibubuh nama dia tu nama Nabi bapa. Sehinggalah datang keluarga dia waktu nuntut apa semua tu, lalu turun ayat melarang supaya kita tidak boleh membinkan anak angkat dengan nama pak angkat. Tu ayat ni lepas tu. Ni yang turun. Maka dia kata, fa anzalallahu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi orang yang beriman sama ada lelaki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan bahawa mereka membuat pilihan dari urusan mereka. Sesiapa yang menderhaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah Ta'ala tegur perbuatan keluarga Zainab ni. Puncanya kenapa dia tak nak terima tu? Sebab pertamanya dianggap bahawa Zaid ni
bekas hamba. Asal Zaid kan hamba. Lepas tu Nabi SAW ambil dia. Asalnya masih hamba. Kemudian Nabi ambil, angkat dia, jadikan dia tu anak angkat. Anak angkat Nabi. Jadi dia bukanlah hamba lagi lah. Dia bukanlah hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kedudukan beliau itu sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi orang, bekas hamba tetaplah bekas hamba. Dia bukan macam tu. Kok mana pun dia tetap bekas hamba. Dia bukan hamba, dia bukannya orang yang layak. Sebab Zainab ni dia keturunan orang yang ada-ada. Ada-ada. Orang yang berada. Ada berada. Yalah betul lah. Dia jenis berada. Berada dan terada. Kan? Jadi bila dia ni jenis orang yang ada-ada, kan, ada duitnya, ada hartanya, kan, yalah, kadang-kadang tak sekufu. Sebab kadang-kadang bab kufu ni penting. Bab kufu ni penting. Contohlah anak kita ke siapa ke, kan, nak berkahwin, tengok dulu bakal Tok Besan ni tu apa mana, kan. Tengok dulu lenggoknya. Kadang-kadang ada orang dia boleh terima, kan. Kita ni orang kampung je. Duduk pun kampung Kurnia je. Kurnia lah belakang ni. Tapi kampung Kurnia pun duduk tengah pekan. Kampung Belah Ipoh ni tak boleh kata kampung sangat lah. Cakap pun tak ada cakap orang kampung pun. Ada. Orang mana? Orang air ganda. Duduk kat belah Gerik, kampung ujung. Omah pun, kita tengok omah kita pun, kita pun sedar diri. Kayu alang lantai tu pun kayu hutan tu, hak bulat-bulat besar gitu. Ingat rumah dulu. Sekarang tak ada lah. Sekarang orang bantu. Kayu-kayu hutan je. Naik pun jalan pun cok cerak lantai lah. Lantai tak rata, kan. Orang susah. Rumah demo start melaut. Tapi demo boleh terima. Tak? Bakal menantu dia kata seronok lagi rumah apa ni. Tak apalah. Tapi dari sudut kufu, kadang-kadang tak kufu. Tapi dia terima, tak apa. Yang banyak jadi kesnya terima belum kahwin. Lepas kahwin, haram balik. Terus lesap. Cari pengalaman je sah-sah. Dah. Bulan puasa dia tak boleh serius-serius sangat, ngantuk. Sungguh kan? Tu hilang. Tak mandang dah. Dah tu. Tinggal sejarah. Kan? Tinggal sejarah. Sebab apa tinggal sejarah, Ustaz? Tak ada dah, Ustaz. Tak mandang dah. Lebuh, suh. Bunyi suh sneer tak punya apa dah. Itu sebabnya orang panggil penting kufu. Tapi kalau kata kufu, memang pun orang kerja biasa-biasa. Bukan korporat ke apa ke lah. Orang biasa-biasa je. Cikgu. Tok Bisan apa? Cikgu. Kita cikgi. Okey lah. Kita pion sekolah je. Tok Bisan cikgu. Mana okey lah tu. Kan? Rumah pun setaman. Sekampung. Duduk pun demo rumah taman, kita rumah taman. Demo rumah teres, kita rumah teres. Demo 3 bilik, kita 3 bilik. Tak adalah jauh beza sangat. Maknanya kehidupan tu, suasana tu. Tak? Ini dok, kawan tu datang rumah kita, kereta pun nyala. Datang tu pun tengok muka pun tahu duk nahan je nafas.
Rumah kita banyak kucing. Kan? Nahan je lah. Muka tu tak tahu dah orang mana lah. Tapi nak sebutnya ialah kena sekufu. Itu penting. Kufu ni dari sudut roja, dari sudut taraf hidup, kan? Dari sudut agama pun kena kufu. Kan? Ada orang pernah cerita kat saya, budak ni, dia ambil seorang perempuan. Dia kenal lah perempuan ni kaki pergi kelab malam. Dia bela perempuan ni sampai boleh jadi isteri lah. Kan? Isteri tu dia ubah, bukannya dia bela saja, dia boleh ubah perempuan tu jadi elok. Dari tak tudung, boleh ke tudung kan. Tapi tu cerita tak kufu. Mula je lah. Lama-lama tu tak boleh. Mak dia pun cannot go. Adalah. Bukan yang tak boleh tu si laki ni, perempuan tu. Adalah cerai. Itu kadang-kadang penting juga kufu. Walaupun kita kata kita nak ubah orang. Betul. Tapi tengoklah kita bawa mana. Ya. Cukup dengan cara kita pun cukup lah. Saya pun cakap terang kalau orang cakap saya dulu tu tengok bujang-bujang kan. Ustaz, nak Ustaz? Ni. Kita dakwah Ustaz pelan besar henti kata. Setelah kita tonggin. Kan? Elok-elok datang surau mengajar apa semua, sudah tak mengajar dah. Kenapa? Ustaz pun buat live TikTok lompat-lompat orang ikut dia juga. Kan? Kalau kena bini kaki live TikTok juga. Kan? Orang sekarang ni sini tak ada malu tu banyak. Kan? Ya, macam baru ni ada satu video. Betul lah pantang. Tengah pantang. Pergi berderas makan tengah-tengah khalayak. Apa hehnya? Kan? Kita walaupun orang perempuan tak boleh puasa pun disuruh elok makan tengah khalayak. Wa imam depan anak yang kecil sekalipun. Kan? Walaupun kita dengan anak kita sama-sama tak puasa. Ni kadang-kadang dia boleh buat kenuri. Tak kena. Dia rumah satu tapi dia buat live tu boleh charge juga tu, menghina bulan Ramadan. Tak tahulah pejabat agama lah nak nangkap pun kan kita nangkap boleh buat apa. Lah sekarang zaman tabah zaman sekarang kita buat keputusan kita ke dalam kan. Baik. Tu tentang pentingnya. Lalu ayat ni turun tegur benda yang Allah Ta'ala dah putuskan. Allah dah putuskan. Tak? Takkanlah kamu nak buat keputusan yang lain pula. Takkan kamu nak buat satu keputusan yang lain pula, sedangkan benda itu telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Akhirnya ayat ini menyebabkan mereka terpaksa terima. Menyebabkan mereka terpaksa lah menerima pinangan tersebut. Inda zalika qabilu fadakhala 'alaiha Zaidun walakinnaha sarat taftakhiru 'alaihi bi syarafiha wa nasabiha fashakaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu keluarga Zainab pun menerimalah pinangan itu, tetapi jadilah Zainab kelihatan seperti berbangga dengan kemuliaan dirinya dan keluarga. Lalu mengadu perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kau siapa? Kan? Benda ni ada tak berlaku dalam masyarakat. Dia duk rasa dia tu lagi besar daripada semua orang. Kan? Dia lagi mulia daripada semua orang. Maka akhirnya dia pun rasa egah. Kan? Sampaikan tahap ada cerita
drama Melayu tu ada kena kait cerita macam ni juga sikit kot. Kita selalu tengok dia kahwin dengan lelaki tu orang biasa yang nak kahwinkan lelaki ni dengan anaknya tu keluarganya. Perempuan ni tunjuk jangan tidur dengan saya, tidur bawah, tidur luar bilik kan. Sebenarnya benda tu realiti lah, benda yang normal, kerana ceritanya tak sepadan, tak sekufu. Bila tak ada kufu, mulalah benda tu. Maka bila jadi macam ni, dia buat perangai dia apa semua, maka pada ketika itu, pada saat itu, dia Zaid pun mengadu kat Nabi. Dia kata, Rasulullah tak boleh lah bini apa ni, boleh tengok saja. Masa muda gitulah kan. Agak-agak kalau dia sendiri tak reda nak kahwin dengan kita, dia nak nyerah badan dia dekat kita, tu bahasa mudah. Kalau kitab ni kata pada saat Zaid nak menggauli dia, Zaid nak menggauli ni maknanya nak bersama. Dia kata no, tak standard kamu tu ini apa semua. Ini cerita Sayyidatina Zainab sebelum jadi isteri Nabi tau. Jangan duk nanti kata apa ni. Ini cerita sebelum. Maka akhirnya apa kata Rasulullah SAW bila diadu perkara ini oleh Zainab? Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri alaiha fasabara hatta taqat nafsuhu fa akhbara rasula bil azmi ala talaqiha. Rasulullah pun kata kepadanya, sabarlah dulu Zaid. Sabar. Kan, ialah apa nama ni, kadang-kadang awal-awal kahwin je hobi tu kan. Drama Melayu kan banyak hobi tu. Lama-lama elok je, sayang pula kan, kot lah. Tapi rupanya ini memang keras keng, keras sungguh. Dia memang tak nak sungguh. Memang dia tak mau sungguh. Memang dia tak gemar sungguh. Lama-lama dia mengadu lagi kat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, cukup lah. Saya tak boleh tahan dah. Kan? Saya tak boleh tahan dah. Apa yang duk jadi, apa yang berlaku ni, saya tak boleh dah. Kan? Yalah, orang lelaki ni mula dia boleh sabar, tapi dia sampai tahap terina maruah dia ni, tak ada dah, hilang dah sabar. Yang tinggalnya rasa nak menampar je kamu. Biasa tu kan. Sebab orang payah orang lelaki ni kalau cerita, kecuali otaknya tak ada wayar putus muka bini ni kan. Kalau kata tiba-tiba je tak pernah lah hidup nampak bini, tiba-tiba nampak bini tu maknanya dah lama sabar tu. Lambut je orangnya ustaz, tak sangka jadi macam tu. Kan banyak kes baru ni yang kes yang bunuh tu kan. Cuba baca, saya suka baca. Saya tak suka baca orang punya kritikan. Kadang-kadang tengah-tengah komen-komen pasal tu, mesti ada cerita pasal kawannya masuk cerita, saya kenal arwah ni. Arwah ni kau apa ni sebenarnya, saya kenal suspek ni, tak sangka suspek ni apa ni. Kenapa? Realitinya orangnya bukan macam tu, bukan apa itu, tapi kenapa jadi macam tu? Kadang-kadang mungkin dah lama sangat sabar. Sebabnya kita orang dulu lain, kita yang duduk lapis depan saya ni lain, budak-budak sekarang lain. Dia duk orang perempuan sekarang, dia duk rasa independent lebih sangat. Dia rasa dia nak bebas, dia rasa dia nak merdeka kan. Ikut suka dia. Dia tak nak cerita-cerita bab susah-susah ke apa ke, cerita rumah tangga pun tak ada. Yang dia tahu hidup nak kena enjoy.
Kenapa orang lain boleh? Kenapa suami saya tak boleh? Kan? Sebab cerita kufu tu betul lah. Kan? Kadang-kadang tak kena diri pun ada yang perempuan-perempuan ni. Kan? Yang muda-muda sekarang ni lah. Saya pernah lah dengar satu kes. Dah. Tak nampak, tak ada angin, tak ada ribut apa semua. Dah. Tiba-tiba bercerai. Datang keluarga cerita saya, Ustaz, cerai lah. Cerai pasal apa? Yang kenduri tu cerai. Pasal apa cerai? Mengarut Ustaz perempuan kata. Apa yang perempuan pula mengarut dia? Tak nak ngaku Ustaz. Dia marahnya kat suami anak saya. Sebab anak saya tak nak ngaku dia tu kerja pejabat di majlis Bandaraya Ipoh. Dia suruhnya suaminya ngaku kat orang isterinya kerja pejabat. Oleh ni isterinya tukang sapu. DBI. NBI punya tukang sapu. Tak lah kalau kita kata apa salah. Tukang sapu je dia kan. Maknanya suami terima kamu. Tak, dia nak gah tengah orang. Lelaki tak nak lah nipu orang. Nipu adik-beradik. Kan? Dah kerja nipu, dia nak jumpa adik-beradik pun takut. Kenapa takut kita tanya? Kerja apa? Kerja DBI, bahagian apa? Saya ada kawan dalam tu. Dia takut ke mak ke? Kata kerja pejabat kerang, kata nama tak kenal, ditanya, susah ke? Tu tak jumpa adik-beradik. Tu kata meredor sekarang ni. Sampai tahap kerja pun punya nak gah. Kan? Alah. Jadi saya duk baca kes bunuh lima beranak kan. Allah maklum lah cerita sebenar. Dia berkata bini duk puasa. Kan? Ada orang kata itulah duduk lagi dengan mak tua. Saya mikir balik, bini saya elok dengan arwah mak saya tak ada benda pun. Kan? Sebab kadang-kadang ni ada orang duk pergi ngacung. Kan? Betul lah duduk rumah sendiri tu lagi bagus. Tak nafi. Tapi kadang-kadang ada sebab. Dan keadaan ekonomi kan, keluarga gitu gini, sabar sikit. Kan? Boleh jadi juga. Tu katakan orang yang lembut ni bila dah marah buat satu benda luar tindakan tu mesti ada something wrong. Kan? Sampai pukul bini kan. Tu orang katakan kena sabar. Jadi Zaid ni dah tak boleh sabar. Akhirnya apa jalan dia? Dia minta pada Rasulullah, dia khabar Rasulullah. Dia kata Rasulullah, saya minta untuk bercerai. Ni dah. Maka akhirnya mereka pun bercerai. Lepas bercerai, Allah Subhanahu Wa Taala terus perintah. Fa'amara Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaj Zainab ba'da talaqiha. Lepas je bercerai terus je kahwin. Sebab apa? Zainab ni janda beriah. Kan tak ada ni. Tak ada edah. Janda beriah. Orang kita lah nyebut janda beriah. Sebab dia dah kahwin. Tapi kalau ikut anak dara lagi tapi janda lah sebab dah kahwin. Cuma istilah kita nyebut janda beriah. Tak? Baik. Jadi bila jadi janda beriah ni kan, Nabi pun teruslah kahwin. Sebab tak ada iddah apa semua tu. Dan ketujuan Nabi berkahwin itu kerana apa? Adalah hafizah li syarafiha. Untuk mengelakkan dari persengketaan dan juga kesusahan. Dan membatalkan adat jahiliyah. Wa dafa'a li
lin niza'i wa syaqi wa ibtalan li'adatil tabayni. Tabayni ya. Niyi. Nyebut payah. Tabayni. Tabanni. Jadi tujuannya juga untuk membatalkan cara jahiliah. Sebab jahiliah dia beranggapan anak angkat adalah anak sendiri. Jadi anak menantu angkat tu menantu dia lah. Jadi tak bolehlah kahwin. Kalau kita ikut hukum fiqh, menantu kita kalau dah bercerai sekalipun dengan anak kita, hidup ke cerai mati ke, tetap tak boleh kahwin kita. Dan hukumnya mu'abbad. Selama-lamanya. Malah kalau jumpa tengah kot jalan, walaupun dia dah kahwin dengan perempuan lain ke, suami lain ke, dia salam dengan kita tu tak batal sembahyang. Kalau kata menantu lelaki tak batal sembahyang. Bukannya anak bekas menantu katanya. Apa keadaan kubur habis merah kahwin lain dah katanya. Yalah, tu cerita lain, marahkan dia kahwin lain tu. Tapi ceritanya dia tetap anak kita, anak menantu kita juga. Air semayang tak batal. Kan? Saya ada tanya seorang. Okey. Dia tukang tailor baju. Perempuan lah. Saya kenal abang ipar dia kot. Abang ipar. Tapi kenal dia lah juga nyudahnya lepas tu. Baiklah. Biasalah jumpa. Baru ni dia mesej. Ustaz, kau kalut sikit ni katanya. Baju ustaz semua ni tak apa, kau ustaz hantar je. Tapi kau kalut sikit lah. Apa? Kau nak kahwin? Dia suami dia meninggal. Saya kata, bagus lah. Alhamdulillah. Lepas saya ngusik dah. Keluarga mentua tak kata apa ke katanya. Bukan mereka nak bagi kau makan katanya. Saya dengar tu saya gelak betul juga. Jadi kok mana pun dia cerita dia nak kahwin, tu hak dia. Kan? Tu hak dia. Tapi dia dengan kita tetap anak menantu kita. Air semayang tak batal. Malah kita buka aurat, tak pakai tudung apa depan dia tu tak ada membatalkan. Tak bersalah. Sebab tetap dia tu adalah anak menantu kita. Kana Rasulullah. Kemudian ni ibtalu tabanni, iaitu membatalkan adat jahiliah dalam mengambil anak angkat. Tak boleh ke ustaz mengambil anak angkat? Dengar dulu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttakhizan Zaid bin al-Harisah kabnihi hatta alhaqahu bin nasabihi kama kanat adatul arabi fi tabanni. Rasulullah SAW mengambil Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya dan baginda sangat menyayanginya seperti anak kandung sehingga menghubung nasab Zaid dengan diri Rasulullah seperti mana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu. Jadi sebabkan Zaid ni hasilnya hamba. Dia dijual waktu dia kecil. Dia bukan dijual macam mana. Dia ada cerita panjang pasal Zaid ni. Dia macam seolah-olah dia macam bahasa mudah kena culik. Tu orang yang culik dia ni pergi jual. Bila jual, yang beli ni Nabi. Khadijah beli. Maka dia ambil, dibela. Nabi tak anggap dia hamba dah. Nabi bebaskan dia tapi diangkat jadi anak angkat Nabi. Dan Nabi binkan dia tu dengan bin Muhammad. Sehinggalah waris dia datang cari Zaid ni. Jadilah drama. Dramanya warisnya ngajaklah dia balik.
Zaid tak nak. Zaid nak duduk dengan Nabi lah. Nah. Oh dah ni. Sebab betul lah Zaid kata dia bin Muhammad. Waris dia marah lah. Aku ni bapak kamu semua ni. Maka akhirnya turun ayat yang membatalkan bin tersebut. Tak boleh dibinkan dengan bin anak angkat, ayah angkat dia, tak boleh. Enggak. Jadi bila Nabi tu diminta untuk dibatalkan, maka tak bolehlah lagi dah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad tu tak berlaku dah. Falamma amarahu bi zawajin Zainab qala li Zaid amsik alayka zawjaka wattaqillah wa akhafa amara Allah wa huwa ya'lamu annahu la budda hasilun. Selepas Allah memerintahkan Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab, baginda berkata kepada Zaid, peganglah isterimu itu, jangan bercerai dan bertakwalah kepada Allah. Baginda menyembunyikan arahan Allah dan baginda tahu perkara tersebut tetap akan berlaku. Kenapa? Kerana li'annahu khashiya an taqula al-arab tazawwaja Muhammadun mutalaqqata bnihi. Muhammad sanggup, Nabi takut orang Arab duk kata kat Nabi, iaitu dengan mengatakan Muhammad sanggup kahwin dengan janda yang diceraikan oleh anaknya sendiri. Tengok Muhammad tu kahwin dengan janda dia, kahwin dengan janda anak dia. Nampak? Takut tu Muhammad ni. Nabi risau benda tu. Jadi bila Allah Ta'ala larang benda tersebut, Allah Ta'ala suruh Nabi simpan dulu. Nabi suruh juga Zaid bertahan, sedangkan arahan tu lama dah. Nampak? Sehinggalah fa'anzalallahu fi zalika falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajna kaha lika la yakuna 'alal mu'minina kharajun min azwaji ad'iyaihim idza qada minhunna wa taran kan wa kana amrullahi maf'ula. Kemudian summa hurimatil tabanni 'alal muslimina lima fihi minal idrari wa anzala fihi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jatuh. Wa min zalika hina sara ismu Zaid bin al-Harithah badalan min Zaid bin Muhammadin. Maka bila Allah Ta'ala turunkan firman-Nya tadi, yang surah Al-Ahzab ayat 37 itu, maka setelah Zaid mengakhirkan keperluan terhadap isterinya, itu menceraikannya, kami mengkahwinkan kamu dengan dia supaya tidak menjadi keberatan bagi orang mukmin untuk berkahwin dengan isteri-isteri kepada anak-anak angkat mereka. Cuma adalah cerita palsu kan. Dia tak jadi Israeliat, jadi cerita palsu. Sebab Israeliat ni cerita zaman Bani Israel, yang ada dekat dalam kitab kita tu. Konon-kononnya lepas je kahwin, Nabi pun lalu dekat depan rumah, tiba-tiba angin bertiup. Dan pintu pun terbuka, Nabi nampaklah Zainab yang cantik tu. Ni cerita palsu. Israeliat kan? Israeliat cerita Bani Israel. Israeliat cerita zaman Bani Israel yang dicerita oleh Bani Israel pada zaman Nabi. Antara orang yang selalu bawa cerita-cerita Israeliat ni Ka'ab ibn al-Ahbar. Dia dulu pendeta Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar ni dia banyak bawa cerita-cerita Israeliat tu. Saya ada beli satu kitab tu, tak ambil lagi, cerita pasal riwayat Ka'ab al-Ahbar.
Dalam cerita Israeliat lah. Ingat tak? Cerita Israeliat ni Nabi kata, dengar boleh, percaya pun jangan, tolak pun jangan. Maknanya tak boleh nak tolak, tak boleh nak terima. Tengah-tengah. Banyaklah cerita Israeliat kan. Cerita Israeliat antara yang masyhur apa? Tu cerita zaman Nabi Nuh yang dia pergi berak nak kapal beramai. Kan? Jadi bila berak nak kapal ramai-ramai, kan? Datang orang tempang. Orang buta orang tempang. Dia pun nak berak juga. Kan? Dia pun pergi. Tahu macam mana licin. Kawan tempang. Jatuh dalam lubang tai tu. Dalam tai banyak-banyak dalam kapal tu. Kapal tu dah penuh tai. Orang kencing berak pun situ. Bila jatuh, kawan pun dengan susah payah dah tempang semua keluar daripada tai tadi tu. Tengok elok je kaki tu. Tak tempang lagi dah. Maka tengok dah elok kopi tu, dia pun balik jalan. Tangan berlemuh tai tu kalau gemuk kot. Orang tengok, mana tongkat katanya. Tengoklah tanya. Tengok kaki lah tanya dah. Kaki dah elok. Oh, dia kata macam mana kaki boleh elok tanya. Aku tadi nak pergi berak kat kapal tu, aku terjatuh, bangun-bangun. Elok dah kaki aku. Oh, kata dia. Oh, penawar rupanya. Pakak pergi ambil. Licin, elok bersih. Itu cerita Israeliat. Nak kata tak betul pun tak boleh. Nak kata betul pun tak boleh. Macam orang duk kata, kenapa kena bunuh cicak? Sebab cicak ni lah yang bisik apa ni. Bukan. Cicak ni pergi tiup api Nabi Ibrahim tu. Oh, cerita Israeliat tu. Cicak datang tiup. Pu kata dia pandai. Sebutnya surah Al-Kahfi tu kan dia kata keluar kuku panjang. Surah Al-Kahfi kan dia berapa ratus tahun dalam tu. Itu Iliad juga. Saya tak pernah dengar pula. Kalau masih ingat pasal sekolah dulu Ustaz cerita. Tak pastilah. Tak. Panjang. Betul-betul kita dalam otak tu. Betul juga yang 400 tahun. Tapi bila baca Quran, berbeza. Yalah tu. Saya tak pernah dengar cerita tu. Tapi cerita yang cicak pun tu saya rajin lah dengar. Tak cerita tu pada saya cerita menghibur ke hati ya. Tapi nak buat hukum tak boleh lah. Kan? Kemudiannya, jadi cerita palsu lain. Cerita palsu ni orang reka. Cerita palsu ni cerita berlaku zaman Nabi. Contoh macam ni lah. Kenapa Nabi kahwin dengan Zainab? Sebab Nabi berkenan dengan Sayyidatina Zainab. Lepas nampak Zainab tu lawa. Tu cerita palsu. Cerita tak ada asas. Pasal kita mudah cerita ngecik. Ada. Dan itu jadi hukum. Maknanya bolehlah bapa angkat ke mak angkat ke nak kahwin dengan anak angkat punya isteri. Malah kalau nak kahwin dengan anak angkat dia boleh lah. Cuma tak berlaku ya. Tapi boleh tak? Boleh lah. Anak angkat. Kamu kahwin dengan siapa je? Aku kahwin dengan anak angkat aku. Puas. Ada kan? Mula anak angkat, abang angkat, kakak angkat, terangkat-angkat. Lelah dia angkat terus. Ada. Tapi dalam kitab dia sebut Tutup guru pun dia banyak pesan. Anak angkat ni sabit sayang pun dia boleh bela lah. Tapi ada kelebihan tak ada. Lepas tu dia boleh jadi susah. Aurat apa semua sama. Tak ada beza. Dia buat status dia nak angkat. Boleh lah mela kan. Orang dulu selalu mela anak angkat. Buat apa? Mancin anak. Dia tak ada anak. Dia mela anak orang. Tapi bukan maksudnya anak tu sampai bila-bila kita kena bela. Tak. Ustaz tak faham ustaz. Dia pun tak ada anak. Dia menak juga merasa ada anak.
Tak, kalau anak angkat kata-kata, anak angkat ke anak susu ke sama. Nah, kadang-kadang anak angkat dia duduk ni. Ada kawan saya pernah cerita dulu. Waktu kecil elok lah. Dia cerita keluarga dia lah, bapak dia pernah bela anak angkat. Waktu kecil elok. Bila kawan mari besar, otak dah bersambung, sel-sel otak dah berhubung, keluarga tak pernah cerita dia tak nak angkat. Dia bila besar dia tengok, dia pelik. Kenapa nama dia bin lain? Kan? Apa ni, adik-adiknya bin lain. Dia pun tanya tipu pula dia. Tu silap isi dulu tanya. Lepas tu dia tengok pula aku gelap, dia semua cerah. Takkan aku lahir malam, dia semua siang tanya. Dia pelik juga. Rupa-rupanya bila lama-lama dah besar baru cerita, kamu ni sebenarnya nak angkat gini. Kawan tu berontak. Sebab susah. Susah. Cerita nak angkat yang kita kata, saya dah anggap dia rupa anak saya dah. Rupa anak angkat, dah besar tobin, kita kata itu tak apa, ni daripada kecil ni. Kadang-kadang ada juga kan anak-anak kawan-kawan kita datang rumah baik daripada dulu semua. Kita pun kata ni dah rupa anak angkat dah ni. Rupa anak saya sendiri dah ni. Maknanya kita nak anggap dia macam anak angkat kita lah. Tu tak apalah, sebab dema pun rasa kita tu dah rupa macam mak dema. Tak ada rasa malu datang makan di rumah apa semua. Tu cerita lain. Ni tak. Ni memang duduk rumah guling lantang daripada kecil lagi. Anak susu sama. Kenapa? So nak pergi pesaka payah. Nak pergi pesaka apa semua. Sama je. Lepas tu orang tanya, Ustaz, anak-anak angkat ni, anak susu ni, kalau saya mati, doa dema tu sampai tak? Wa waladun salih yad'ulah, tak? Doa, kalau dia mendoa untuk kita khusus sampai lah. Sebab wa waladun salih yad'ulah itu ialah perbuatan anak tu. Doa tu termasuk segala perbuatan anak. Contoh, saya mengajar. Mak saya dapat apa pahala? Dapat. Walaupun saya tak niat pahala pun, tetap dapat. Sebab dia usul. Saya semayang, mak saya dapat pahala saya semayang. Saya sedekah ke orang walaupun tak niat kat mak saya tetap dapat pahala sedekah. Tapi anak angkat, kalau dia tak niat pahala sedekah tu kat kita, tak ada lah. Dapat kat mak dia juga. Sama. Anak susuan ni sabit. Sebab dia tak boleh bin nasir. Contohlah kalau ada anak susuan kan. Cuma bezanya dia dengan anak angkat ni, dia dengan kita tak percaya semayang, dan aurat dengan kita tu rupa aurat dia dengan mak dia. Tu je. Dengan bapak dia. Tu je. Lain-lain tu tak, pesaka ke doa ke, dia tak masuk book. Mak dia tak pernah ajar pun, Ustaz. Saya yang didik dia. Dia ujar tu pula. Walaupun tak pernah ajar. Sebab usul ni induk dia. Kamu ajar. Tapi kalau mak dia tak beranak dengan dia, kamu boleh ajar? Tak boleh. Kan? Cuma dapatlah pahala kita ngajar dia tu je. Sebab kalau kita ngajar semayang, dia reti semayang. Dapatlah pahala tumpang situ. Ni tak, mak tak pernah ngajar pada anak semayang. Ustaz di sekolah mengajar. Sebab mak pun tak semayang. Contoh. Mak dapat tak pahala kalau anak tu semayang? Dapat. Itu cerita habuan lah. Kan? Cerita habuan. Habis itu. Kemudiannya, lepas jadi peristiwa tersebut, maka Allah Ta'ala sebut, maka na Muhammadun aba ahadin.
min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa daripada seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup sekalian nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka jadilah nama nabi itu, nama Zaid itu Zaid bin Harisah kembali, bukanlah Zaid bin Muhammad. Sebab adanya mudarat yang lain yang menyebabkan Allah Ta'ala turun ayat ni. Tak? Wallahu a'lam. Habis itu kita tengok ayatul hijab wa faridatul hajj. Ayat hijab dan kefarduan haji. Cukup aku sebelah. Puasa ni cakap banyak-banyak pun Abang Nasir kan bagi saya ayam. InsyaAllah. Semalam kuliah duha kat Kota Raja. Lepas tu di Masjid Dakwah Tepin. Oh, Tuhan je dia tahu. Dengan saya pagi ni dan kalau saya lelap sekejap. Pagi tadi dan lelap sekejap. Entah nak kemari. Lepas masuk showroom tu, saya pun tak jadi roja ni lah. Sekejap lagi nak pergi tempat lain pun pula. Semalam dengan lelap tidur, apa tidur. Oh ya Allah. Ambil orang rumah di sekolah pula dengan jauh beli barang. Kita punya le tahan mata. Macam mana lah sayang bini. Tak masuk sahur, nganga kita. Kan? Wallahu a'lam. Ya. Kawan saya kita lagi. Dia memang tak semayang tak puasa. Kawan bapak dia datang suruh buat kuih, suruh buat air. Dia marah kan, tapi dia bagi ke air pun dia tak nak buat. Dia kata sebab untuk dia puasa tak puasa ni. Kawan dia datang nak buat bagian makanan. Lepas tu kena azhar Ramadan, 2 orang lebih daripada orang yang berpuasa lebih. Dia cakap maksudnya dia tak puasa. Lepas tu kawan bapak pun dia datang, dia suruh buat air, suruh buat susu. Dia tak nak buat semua tu, dia tak nak buat. Kawan saya tutup, dia tutup. Kalau ikut tak wajib taat pun. Itu dia orang mana? Patut dia pun garang jugalah. Dia lawan dia tak nak buat cucur. Air dia dah. Seropa je lah apa. Patut dia buat tak tahu lah. Ini tak berjenih. Maaf Ustaz, saya pula macam ni. Saya memang sendiri dan bersedih. Anak-anak pergi itu tak sering Ustaz. Tak boleh. Cucu tiri bukan. Itu kena kira agama juga kufu tu. Kufu ni kena kira agama sekali. Tapi orang banyak kira duit dulu. Cucu tiri. Jadi saya kena tutup aurat senantiasa. Orang tak nak Arab sudah. Yalah, cucu tiri bukan cucu kita. Cucu tiri. Aduh, kadang setahun lagi. Kena wajib Ustaz. Ya. Oh, ya Allah. Berapa umur cucu? Seorang tu tingkatan 1 dia jam 6. Satu tu dia 1. 3. Tak boleh cucu tiri. Salam memang tak tahu betul.
Salam jauh sekali lah. Aurat nak kena sana sembahyang itu kadang tu kan nak Ya. tunggu 4 jam ni Ustaz. Tak payahlah tudung labuh. Pakailah tudung biasa-biasa tu. Kemudiannya baju. Baju tu, bab aurat tu, kalau bab yang kita kata aurat ringan, boleh lah sebab dah duduk di rumah. Duduk sekali pun. Kan payah. Kadang tunggu juga. Kalau kata apa, sakat sini ni boleh lah. Sebab ni panggil aurat bekerja dalam mazhab Hanafi. Tudung tu tak kena tudung lah. Stokin tak payahlah pakai. Ambil lah taklid mazhab Hanafi sikit bab tu. Tapi bab tudung kena tudung ke. Yang boleh buka ni sini. Bukan sampai ke sini. Yang sini. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak pempahnya pindah rumah. Bila masuk pondok Ustaz dia pondok. Aku yang kena pindah tu. Penasir kena buat pondok atas ni masa. Boleh duduk atas. Allah Akbar. InsyaAllah. Ujian Tangga Ustaz. gigi pun tak ada nak macam tangga atas. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Tak ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamna rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarrib lana fi dinina malaktu unsa wa zakar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.